Siapa cakap kencing manis tak boleh baik semula? Ini cerita pasal aku sendiri. Aku dah lama kena kencing manis. Orang kata penyakit ni bahaya, boleh rosakkan badan. Bacaan gula tinggi, kaki kebas, luka susah sembuh. Kalau lagi teruk, buah pinggang boleh rosak. Aku sendiri dah rasa semua tu. Kaki aku kebas sampai nak solat pun tak selesa. Aku sendiri pun kesian tengok keadaan aku. Macam-macam aku dah cuba. Aku dah jaga makan, kurang nasi, tak sentuh benda manis, jalan pagi tiap-tiap hari. Tapi bacaan gula tetap tinggi. Kebas kaki tu tak hilang-hilang. Aku selalu cakap, entah apa lagi nak buat. Aku pun risau. Tapi aku tak putus asa. Satu hari, aku tengah scroll TikTok, aku terjumpa satu syarikat jual jus herba. Depa kata jus ni guna tebu gajah, herba yang bagus untuk kencing manis dan jaga buah pinggang. Aku tengok ramai bagi testimoni elok. Aku fikir, tak salah cuba. Terus, aku beli untuk diri sendiri 3 pack sekali. Alhamdulillah, masuk pack kedua, memang nampak beza. Bacaan gula aku makin turun, kaki kebas aku pun dah tak ada. Aku dah boleh buat kerja macam biasa, muka pun nampak ceria. Jus yang aku minum ni, nama dia jus. Jadi, 100% herba semula jadi. Kalau korang pun ada masalah macam ni, aku betul-betul syorkan cuba jus. Jadi ni, senang je cari. Yang dalam beg kuning tu. Jangan tunggu sampai terlambat. Cuba dulu.